أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا بالدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. Jadi muka wabah. Jadi mana? Di mana dibaca cakap sikit? Apa? Fasannafna, gitu. Fasannafna fi qat'i hadhihi at-tariq sitra. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif rahimahullah ta'ala: fasannafna fi qat'i hadhihi at-tariqi wa sulukiha kutuban ka ihya'i ulumiddin wal qurbati ila Allah ta'ala wa ghairi dhalika ihtawat ala daqaiqa minal ulumi iktasat ala afhamil amati faqadahu fiha wa khadu fima lam yuhsinuhu minha. Fa ayyu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin wa qad qalu fihi innahu asatirul awwali. Alam tasma' ila qauli Zainul Abidin Ali ibn al-Husaini bin Ali bin Abi Talib ridwanullahi alaihim ajma'in. Beda. Beda lah. Tengok ayat mana? Fasannafna. Fasannafna fi qat'i hadhihi at-tariqi wa sulukiha kutuban. Fasannafna, maka mengarang. Ya, fasannafna ay ba'da im'anin nadhari hadza jawabi. Nampak di bawah tu. Ya tana fasannafna, maka mengarang lah. Yang mengarang oleh kami. Ada fasannafna, mengarang lah oleh kami fi qat'i hadhihi tariqi, pada nak memutuskan ini jalan ni. Wa sulukiha, dan jalannya
Hazihi tariq ni mana jalan juga. Wa sulukiha, dan nak memutuskan ini jalan. Jalan ni mana? Jalan ni sulukiha, jalan bagi beberapa jalan. Nak memutuskan, nak memutuskan ada akan ini jalan bagi beberapa jalan. Kutuban akan, nak tulis nak itu kutuban akan kitab. Jawab ni wah. Kutuban muta'addidatan, yang berbilah. Nampak? Kutuban akan beberapa kitab. Kutuban ni akan beberapa kitab ka Ihya'i Ulumuddin, seperti kitab Ihya' Ulumuddin yang tinggi sekali bagi Imam Al-Ghazali. Kitab dia ni dok 5 jilid kitab ni. Dah kalau Ihya' juga kan surah lah. Tinggi pada Minhaj ni lagi Ihya' ni. Dan Ihya' tu tinggi kalau dengan Hikam Ibnu Athaillah, Ihya' tinggi lagi lah. Ada Ihya' tinggi. Yaitu wal kurbati ila Allah Ta'ala, dan gapo wal kurbati? Her. Qurba apa? Qurba qarib. Kenapa qarib? Qarib ba'id. Apa ba'id? Ba'id mana jauh. Qarib mana dekat. Pas ini wal kurbati mana apa? Dekat. Bukan murad dekat sini, nama kitab. Baik gitu. Nama kitab sedar Ihya' Ulumuddin, dan wal kurbati ila Allah Ta'ala, dan nama kitab kurbah. Kalau orang tak mengaji ke, di pasal makna kurbah dekat. Nampak tak? Yang ni nama kitab. Tu nama kitab awak gitu lu dah. Kurbati ila Allah Ta'ala, yang ni nama kitab. Nama kitab ke apa? Kurbah, menghampiri diri. Mendekat, hampiri diri, banyak hampir diri kepada Allah. Ila Allah Ta'ala, nama kitab dia. Jawab dia tu. Wal kurbati ai wa kitabul kurbati. Tanda kata kalah hazah mudah. Habis baca wal kurbati, nampak gitu? Kita takdir kat ni. Wa kitabul kurbati, dan kitab kurbah. Kitab yang hampir diri kepada Allah. Dan yang pertama kitab Ihya' disebut ni tak? Yang keduanya kitab kurbati ilallah. Wa ghairi dzalika ihtawat ala daqa'iqa minal ulumi i'tasat. Wa ghairi zalika, dan lain daripada demikian itu ka Ihya'. Lain daripada demikian itu mana? Demikian itu ke apa? Ihya' dan kurbah tu. Lain sudah lagi lah. Jawab sini wa ghairi zalik wa minhu, setengah daripadanya Mi'rajus Salikin. Nama kitab Mi'raj. Tangguh. Panggil Mi'raj, mana tangga? Isra' wal Mi'raj. Nampak kita mengaji dahulu ni. Isra' Mi'raj. Mi'raj mana tangga? Tangga as-salikin, bagi orang nak jalan. Nama kitab dia nampak kat bawah tu. Tengok le bawah tu. Al-kurbati ila Allah Ta'ala wa ghairi zalika tu. Wa minhu le bawah tu, nampak tak? Wa minhu le bawah tu. Setengah daripadanya hak lain daripada demikian itu lagi tu. Lain daripada Ihya' dan kurbah, apa lagi? Mi'rajus Salikin, nama kitab Mi'raj. Makna tangga-tangga bagi orang nak jalan lagi kepada akhirat. Itu nama kitab dia. Nampak tak? Wal qasta, wal qastasul mustaqim. Wal qista. Nama kitab belakang ni. Wa kimia, kitab kimia. Wa kimia us-sa'adah. Wa mishkatul anwari. Banyaklah kitabnya tu. Nampak tak? Kita tengoklah bawah tu, tak boleh tu. Wa ghairi zalika, dan lain daripada demikian itu kitab Ihya' dengan hati mula, dan kitab kurbah
Dan lain-lain lagi lah disebut bawah tu dalam syarah tu. Ihtawat ala daqa'iqa minal ulumi. Dah sifat ni. Ihtawat yang meliputi lah. Ada ihtawat yang meliputi lah ala daqa'iqa di atas. Dia panggil di atas la'i. Di atas halus-halus. Daqa'iq ni mana halus-halus. La'i. Minal ulumi daripada segala ilmu. Mana kata kita ya semua tu halus, la'i, seko. Nampak tak? Kita ya tu. Dah kalau lah orang ngaji lah kitab Imam Ghazali ni gak akan lekat lah. Akan lekat. Puasa ke apa? Ngaji habis sebuah nak sebuah lagi. Ngaji habis sebuah nak sebuah lagi. Ni kitab dia, nampak tak ni? Karomat dia. Orang ngaji kitab dia ni masih sedap. Ni salah satu daripada karomat ulama ni. Karomat ulama dulu-dulu ni kita ngaji kitab dia ni, kita rasa sedap. Kita baca saja kalau dia tu masa segenuk dah. Kita tak sebut ulama Arab, ulama Jawi kita tak apa. Tengok kitab Jawi dok baca Mata Penawan. Dok baca Musalli, dok ngaji Musalli tu oleh sijik. Ngaji Faridah tu oleh sijik. Tapi orang baca, orang dengar, tak puas. Dia bertanya haji tak pun Musalli. Aku nak maksud dengar. Sebab Musalli. Bawah kitab, nama kitab pelat-pelat sikit. Ada bahasa dengar mana, tak ada ingin mana. Tapi berengar Musalli, Faridah, Panawa apa tu, bahasa ingin dengar. Banyak lagi tak Jawi kita. Dia mutolak ibadring pun banyak lagi Jawi nak apa. Benda jak apa? Lebih lagi ulama dulu lagi. Ada sebut nama Syekh Ahmad, Syekh Daud. Orang baru ya. Kita buat orang dulu nu lagi pada dia. Kitab apa? Imam Nawawi, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita dengar nama kita baca, sesebenuk. Sedap ni karamah dia. Dia tulis, kita baca saja sedap. Dia tulis. Habis tu dia kata apa? Kitab dia ni tawat yang meliputi lah kitab dia tu ala daqa'iq di atas yang halus-halus. Minal ulumi daripada ilmu la'i. Kita berla'i tak apa halus ni mana la'i. Kitab dia tu dia bahas dengan la'i. Kita mengaji tu dia dibik boleh ni lekat dalam hati kita. Nampak tak? I'tasad ala afhamil amati. I'tasad yang i'tasad ni asal yang payah. Yang payah kita buat ini. Yang payah, yang susah, yang payah lah ia daqa'iq tu. Hak halus-halus tu ala afhami di atas. Dia panggil di atas yang susah. Kita buat susah tak apa. Dia payah kan di atas susah nak faham. Al-amati dia panggil oleh orang awam. Faham tak sini? Mana kata halus-halus tu. Kalau orang awam dia panggil tak ada mengaji langsung dia baca kitab dia tu tak ada nak faham mana. Dah. Malaikat nak baca kat kitab dia ni kena mengaji dulu. Harap ngaji dulu lepas tu pergi baca ke orang. Dah kalau mek kitab dia pergi baca kat ia tak masuk. Dia panggil sir dalam kitab tu. Nampak tak? Dia ngajar kitab dia ni susahnya orang kena pergi kat tu dah. Kalau orang tak pergi kat tu juga mana terbaca kau dah ambil mafhum semua. Mafhum kitab. Habis itu dah. Malakah no. Ada akah dah. Habis itu dah. Faqadahu fiha wa khadu fi ma lam yuhsinuhu minha. Fa ayyu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin. Tengok dalam. Sebenarnya kitab ke apa? Kitab Ayah Wala. Nak ayat kata orang ada online ke kage dia bagi surat khabar lah kita pun risalah sebab kita kita nak hantar surat kepada misal terosak tak ada nak hubungan ke apa pasti kena tulis surat tagih nampak orang dulu dia tak ada telefon maka anak murid dia nak tubik tengok kita
tak ya wala. Anak murid nak tubik daripada nak pergi ngaji melai, nak pergi buka pondok. Nampak tak? Dia ngaji Imam Ghazali lama dah dia nak tubik ke. Maka dia nak tubik dia goyak aku. Tok guru dia tok guru. Dak aku nak birik-birik ni sikit. Supaya aku pergi jauh ni aku boleh amal. Aku ingat dia muka amal birik mung ni. Tengok Imam Ghazali tulis jadi kitab. Kalau kita tulis masalahnya kita dah mengajar leklah anak murid. Ustaz. Itulah. Babo, nak tubik dah ni. Nak tubik nak pergi ngaji melai dah. Nak wirid sikit ah. Tulis baris boleh dak kita. Keping boleh dak wirid kita. Tulis nasihat, mu jaga gotu, mu jaga goni dak oleh kampung, nak jaga akhlak. Jaga piyah. Tulis tu. Tapi yang ngarang ni, ya ada syekh, ada Yaakob, ada perkataan ulama jadi kitab ke? Boleh buat kita buat mengaji. Kalau apa? Kalau cuk mai, kalau risalah. Ya, ni tengok ni. Aling dia tulis po tu jadi barokah. Dia buat mengaji. Kalau tengok ketah kita, kalau ada dia seorang, ada dia tu tahu ke? Ada yang nak baca. Ini niat berkah ni. Habis dah. Faqadahu maka mencela. Dah. Faqadahu maka mencela lah ia amah fiha padanya pada kitab. Dah. Ai qainu. Dah. Ataupun faqadahu fata'anu. Itu dia kata. Dia panggil apa? Cucu. Nampak tak cucu. Mencela. Maka cela lah ia amah fiha padanya pada kitab. Wa khadu dan mengaru lah ia amah fi ma pada barang ini pada masalah lam yuhsinu minha. Dia panggil pada masalah mana? Lam yuhsinu yang tak pandai, yang tak faham, itulah. Lam yuhsinu makna tak pandai lah ia amah dak minha daripada kitab. Tu makna tak kitab ia ni tak leh juga buat baca dengan tak mengaji. Tak leh. Baru baca dengan tak mengaji. Sesemata nak baca. Selerak juga. Nampak tak? Dia panggil man la syaikha. Siapa yang tidak syekh. Bagi dia tu. Fasyaitan tu. Syaikhu bermula. Syaitan itu jadi guru bagi dia. Tak leh. Ilmu yang nak baca diri tak leh. Dah. Lepas tu amah saat ni tu. Amah ni makna orang awal lah. Amah. Faham tak? Amah ni orang awal. Orang awal tu. Dia tak faham. Kalau dia baca diri. Maka jadi celah. Faqadahu ai fata'anu. Ada cerca. Pada kitab. Wa khadu. Dan duk ngaru lah. Khadu ni. Ai dakhalu. Fit takallumi wa tahaddusi. Dan fil batili jawab di bawah. Gapo khadu? Khadu ai dakhalu masuk lah. Mereka itu orang amnya ni orang awam saat itu fit takallumi pada kecek. Kecek lah. Nampak tak? Dakhalu situ makna mengaru semua lah. Pada kecek wa tahaddusi dan bertahaddus. Tahadas ni duk kecek gimana duk bahas cara kok yalah. Fil batili pada jalan ni yang batil. Yang palsu. Faham tak? Bukan jalan ni yang betul. Pada jalan ni yang batil. Tu khadu. Bagi khadu tu. Ya tafsir khadu. Tengok jawab tu. Dia kata apa? Faqadahu fiha wa khadu. Jawab lewat mana? Wa faqadahu fiha. Padanya pada kitab. Mencela lah ia amah padanya pada kitab. Jawab fiha ai li annan nas. Nampak tu? Nampak lah syarah. Kerana bahawasanya manusia ni tu ada ma jahilu. Jadi musuh, jadi seteru. Gano dia kata duk cerca, gano kata duk cela. Li annan nas kerana bahawasanya manusia ada jadi seteru, jadi musuh ma akan barang jahilu yang gapo? Jahilu yang telah tak erti, yang telah tak faham, yang telah jahil. Dia bagi ma jahilu ai ma jahilu. Akan masalah yang jahil lah oleh mereka itu akannya akan masalah. Ia diseteru dengan hak tu. Ia dimusuh dengan masalah yang jahil tu. Faham tak?
Kalau lah orang tak jahil, orang yang pandai, dia tak jadi bahas. Dia tak jadi balah dengan masalah. Kalau jadi balah, dia tak kerti. Kata. Kalau jadi balah, dia tak faham, dia tak kerti, dia balah. Dia panggil an-nasu a'da umma jahilu. Ni kaedah. Sebab apa orang jahil tu balah? Sebab dia tak kerti. Dia musuh dengan perkara tu. Kata. Perkara dia tak kerti tu. Habis itu lah. Dia tafsir seko-seko ni. Nampak tak? Dia panggil Fima lam yufsinu minha. Pada masalah yang tak pandai, yang tak faham. Lam yufsinu mana tak faham lah situ. Ya wak. Gano kena kita ya asal lam yufsinu tak elok. Pagano kita tafsir tak pandai, kita pakoh. Tuh tengok lewat bawah ya wak ini. Lam ya'rifu tak kerti. Kata. Ya wa ai lam ya'rifuhu. Dah. Makna tidak tahu lah oleh mereka itu orang awal dak hu akannya akan masalah. Dia tak kerti, dia tak pandai, jadi musuh. Kata. Dah ni laki. Imam Ghazali belum nak masuk bab, belum nak masuk puan ni dia pergi faham dulu. Orang ni banyak duk balah, duk jadi gapo? Duk lawan sebab apa masalah tak faham. Lawan lalu. Nampak tak? Habis itu lah. Fa'ayyu kalamin afsahu min kalami Rabbil Alamin. Maka manakah? Fa'ayyu istifham. Maka manakah daripada kalam afsahu yang terlebih fasih? Kalam mana yang terlebih fasih? Fa'ayyu kalamin afsahu? Dah. Dia panggil kalam mana? Fa'ayyu. Maka manakah daripada kalam afsahu yang terlebih fasih? Yang terlebih fasih lah ya kalam itulah min kalam Rabbil Alamin, daripada kalam Allah Taala. Apa tu? Kalam orang yang duk tadbir, orang yang duk jaga bagi sekalian alam. Kalam mana lebih fasih? Wa qad qalu fihi. Nampak? Iwana lek wahda. Al-halu annahum qad qalu. Apa? Ai hikayatuhum allati satarat qadiman. Ada apa sih dah? Ya itu nak. Wa qad qalu fihi. Dan yang terkadang kata qalu. Ada semua itulah. Qalu berkatalah oleh mereka itu al-kufar. Atau orang tak faham. Kita buat kufar tak apa. Sebab masa Nabi dulu, nampak masa Nabi dulu orang tak faham agama, orang kafir. Orang masuk Islam dia duduk dengan Nabi, dia faham agama. Situ. Wa qad qalu. Sesungguhnya katalah mereka itu al-kufar. Nampak tak? Ya buat ini. Kita tengok dalam bawah ni. Ada. Tak apalah. Wa qad qalu fihi. Dia kata innahu asatirul awwali. Dia panggil hikayat. Biar. Biar. Nak. Nak. Semalam banyak mari dah. Habis dah. Ya ta'innahu asatirul awwalin. Sesungguhnya dia panggil apa? Asatirul awwalin yang direka. Asatirul maknanya yang direkaan. Dia panggil apa? Perkara yang direkaan itu al-awwal ni bagi orang hak dulu-dulu. Ini murakna lah Quran. Hikayatun allati satara qadiman. Nanti jamu usturah. Apa situ jamu bidami au istorati bil kasrati kama qalahu ba'dul mufassirin. Ke sini Quran akhir ni. Hikayat yang panjang. Ada syarah.
Yata alam tasma. Alam tasma ila qauli Zainul Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib ridwanullahi alaihim ajma'in. Alam tasma, adakah tidak dengar? Murad itu. Adakah tidak dengar? Yakni dengar lah. Sudah dengar ada. Adakah tidak dengar? Tidak dengar mana? Adakah tidak dengar ila qauli kepada perkataan Zainul Abidin, cucu bagi Sayyidina Ali, Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ridwanullah, mudah-mudahan meredalah ada oleh Allah Ta'ala alaih di atas mereka itu semua sebutan itu ajma'ina. Tengok nyata nak. Nyata ini ni perkataannya. Bahawasi. Bina bahawasi. Bahasa ngaji tak? Aru. Nak mafatih bahawasi. Innal basit ladaihi yabsutul amali mustafilun fa'ilun. Innal basit ladaihi yabsutul amali. Itu mafatih dia. Mafatih bagi bahawasi. Inilah aktumu min ilmi jawahiruhu kaila yara zakazu jahlin fayaftatina. Lihat tu? Boleh juga dah. Boleh bahas apa? Kalau tak ingat bahas baca. Baca tak lagi ni. Boleh baca tu boleh pergi lah. Baca orang panggil tak tahu bahas apa boleh pergi. Nampak tak? Tapi kalau kita tahu bahas, kita tahu nuktah dia, taktik dia tu. Kita boleh pergi. Innal basit taladai. Inilah aktu mumin. Boleh pergi tu. Nampak tak tu? Dia boleh pergi taktik dia. Innal basit taladaihi yabsutul amali inilah aktumu min ilmi jawahirahu kaila yara zakazu jahlin fayaftatina. Begitu tu. Wa qad taqaddama fi haza Abu Hasanin ilal Husaini wa qablahu Hasanah. Ya rubba hariin milau abu hubihi laki lali antamin man ya'budun wasana. Lagi dah tak molek. Apa ni? Walastahal la rijalum muslimu nadami yarawna qabaha. Tak betul. Yarawna bahama ya'tunahu hasana. Cukup Pak B. Tengok dia kata ni. Dia kata B sedap ni. Mari syair lah. Syair banyak lah kita ni. Syair ni. Dalam seni syarah lek belakang syair saja. Ada juga syair saja dia tu. Dia kata inilah aktu mumin ilmi jawahiruhu mustafilun fa'ilun. Sikitlah. Inilah aktu mumin. Ini sesungguhnya aku ni Zainul Abidin. Tak madak. Sesungguhnya aku ni yakni Zainul Abidin. La aktumu min ilmi. Susu bolehku min ilmi daripada ilmuku ni. Iaitu sesungguhnya aku ni aku susu daripada ilmuku tu. Jawahirahu akan hak maha ilmu tu. Tak dah memang dah. Jawab lek bawah ni. La aktumu ai. Dia panggil la asturu. Gapo la asturu? Tutup, tusuk. Nampak tak? Tusuk. Ya tu min ilmi jawahirahu wa hiya asraruddin. Dia panggil gapo asrar agama. Asrar ni mana gapo? Rusia agama. Ya kata sesungguhnya aku ni susu daripada ilmuku ni. Tusuk gapo jawahirahu
akan hak maha-maha, bermatalah jauh ni akan hak maha-maha daripada ilmu ku ni. Terus apa? Kaila ya rozakazu jahlin fayaftanina. Supaya gapo tu? Supaya kaila ya, supaya tak nampak. Supaya tidak nampak. Tidak nampaklah ia. Ini ya. Supaya tidak nampak akan demikian itu. Ada zakat zujahlin. Zakat zujahlin ada boleh demikian itu. Demikian itu jawahirahu. Jawahiruhu tu. Dia panggil akan harga maha-maha. Ini susah. Dah. Kalau tak sedap. Syekh-syekh pun kita nak tengok juga. Tak sedap di situ tu. Kalau itu buat gini. Zakat tu kita buat makul dah. Zujahlin tu fa'il. Kita. Yang tu nak supaya. Sebab baca tak boleh. Kita tak boleh. Nahu kita tak boleh baca. Lekat. Dia panggil kaila supaya kaila yara zakat zujahlin. Zakat zujahlin. Yang mana? Supaya tak nampaklah akan demikian itu. Dia panggil jawahirahu. Kalau kita buat zakat di maf'ul, kena buat jawahirahu. Kita buat masdar situlah. Dia nak pada masdar. Dia panggil akan demikian itu ke apa? Harga maha daripada ilmu tu. Tak nampak zujahlin oleh orang yang mempunyai kejahilan. Ya tak saya boleh tengok orang yang mempunyai kejahilan. Dia mari zujahlin. Dia mempunyai jahil. Bukan jahil saja, yang mempunyai ludah orang itu sendiri. Mungkin ada, mungkin mempunyai sifat jahil. Jadi beza. Mungkin mempunyai sifat lain, mungkin mempunyai sifat jahil. Jadi lain sikit. Fayaf tanina. Maka buat fitnah lah ia zujahlin. Na akan kami. Gano buat fitnah? Dia buat dalam syarah. Li kusuri fahmihi andaka ikil ulumi tu ilak ya. Kerana sedikit faham. Sedikit boleh fahamnya faham zujahlin tu. Andaka keluar anil matru. Keluar daripada halus-halus ilmu. Mu tak faham ilmu, habis muduk musuh. Muduk buat fitnah akan aku ni. Tak? Tengok ulama sekarang dok kena buat fitnah. Sebab apa? Jahil dia. Sebab jahil dia lah ulama sekarang dok kena fitnah dengan dia tu. Mata ni pekak ni. Apa dah ni? Tengok ya ni. Fayaftanina. Maka buat fitnah lah ya zujahlin nak akan kami. Gano buat fitnah? Li kusuri fahmihi kerana sedikit boleh fahamnya faham orang jahil saat itu. Andaka iki, dia panggil andaka ikil ulumi, keluar daripada halus-halus ilmu tu. Ada tu. Ilmu ni kena main dengan halus sungguh. Dah kali dia tak ngaji dengan talaki, dia tak ngaji dengan lamu, dia tak main dengan ilmu dengan lamu, dengan halus, tak ada belak kitab jadi banyak. Akan jadi netek ulama lalu. Habislah Imam Syafi'i kata kena tulu zaman hak ni lapik. Mengajilah mana-mana tempat pun tapi lebih panjang masa. Kalau ngaji sedikit, akhir-akhir ilmu tu jadi makan duk lawai ulama tu. Ada. Ilmu tu baru naik kepala muhlik tu. Ngaji sikit. Lepas tu dia duk menetek ulama lalu. Ulama lebih tahu daripada kita banyak lagi yang mengaji banyak. Apa dah? Yang ngaji banyak. Yang lebih banyak buah kita. Kita sebuah dah buat dia beriah dah. Kita habis buah buat dia beriah dah. Ni orang lain ni. Habis tu dia kata likusuri fahmi. Kerana sedikit boleh fahamnya faham zujahli. Orang yang punya jahil tu. Anda kau ikut daripada halusi ilmu. Dia tak faham dengan halusi. Habis dia duk balok tu. Habis itu lah. Wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasanin.
ilal Husaini wa wassa qablahu al-Hasana. Syair hal kita nak baca dah tak ada syair. Nampak gitu. Dia waqad taqaddama. Terkadang mendahululah fi haza Abu Hasan pada ini apa? Ini susu. Dia panggil ini apa? Ini susu akan ilmu tu. Ini susu ilmu tu. Mendahulu hal itu Abu Hasanin oleh Abu Hasan. Dah. Dia panggil haza situ klik ke aktumu tu. Aktumu min ilmi tu. Lebih sikit. Yang kita nak ilal Husaini wa wassa qablahu al-Hasanah. Mendahulu saat itu kepada Husain. Nampak tak? Yang ini mendahululah oleh Abu Hasan akan susu ilmu. Yang ini fi haza pada ini susu ilmu tu. Mendahulu tu ilal Husaini kepada Husain. Dan wawasa dan wasyiaklah ia Abu Hasan. Tak molek dome tak betul pening lah. Wawasa dan wasyiaklah ia Abu Hasan. Qablahu belumnya belum Husain. Al-Hasana akan Hasan. Dia sebab bapa Hasan Husain tu kenapa tak? Hasan Husain. Bapa dia Saidina Ali tu. Dah. Kau nak tengok sikit. Yang murah sini Saidina Ali berpesan kepada Abu Husain. Yang ni kena mengaji wirnah sedikit. Murah tuan ni mana? Nah tengok. Rendah situ mengaji bila tu tanda kita murah dah je syair kah? Syair payah kena harap kepada terjemah. Murahnya gini. Yang ni Saidina Ali dia berpesan tanah itu. Tanah di syair. Yang ni Saidina Ali dia berpesan kepada Abu Husain. Kena mengaji boleh halusi sedikit. Dah. Mula. Yang ni Saidina Ali berpesan kepada Abu Husain. Saidina Ali dia berpesan kepada Abu Husain kena mengaji buih halus. Ada buih laik. Ikut kita nak tulis lah. Buih halus, buih laik sedikit. Dah. Kalau ngaji ataupun kalau dia tak faham ataupun kalau lah mengaji tak faham dengan halusi. Kalau mengaji tidak faham dengan menghalusi, maka dia pertikir akan kamu jelek. Dah. Kalau mengaji tidak menghalusi, kalau mengaji tidak menghalusi, maka dia pertikir. Tikir tu lah. Maka dia pertikir akan kamu. Akan kamu kelek. Kelek nak kelek. Bahasa Jawi dulu. Bahasa Jawi bahasa kampung dulu. Nampak tak? Muraknya, kalaulah kita mengaji tak ada halusi sungguh, ilmu tak akan dikir kita kelek. Sebab apa tak faham dengan halus ni? Ilmu ni makan kita lalu lah. Nampak tak? Dobek tu nak molek kat dobek tu. Dobek kalau tak faham ni, sikit lagi kita nak baca kitab yang makan kepala kita kelek. Oh, dobek nama. Dobek tak kena. Kau yang aku ni pun tak kena. Nampak gitu? Dobek tu tinggal tu dobek mu kena mu tak. Betul? Ya rubba. Ayo mari. Ya rubba jauhari ilmi. Lau abuhu bihi laki lali anta min man ya'budu alwa. Apa ni? Ya'budu wasana. Ya rubba ay ya ayyuhan nas. Tengok. Ya rubba ay ya ayyuhan nas. Jawab lah uang. Wahai. Dah. Dia panggil apa? Ya rubai, wahai manusia. Dia panggil jauhari ilmi. Permata
harga mahal daripada ilmu. Jauh hari ilmu. Lau abuhu bihi. Ini kita tak boleh buat kira sangat. Ini kita tengok maksud tak. Lau abuhu bihi. Jikalau. Jikalau apa? Abuhu bihi. Juga ini oleh Allah. Ai adharu. Ada nyato. Jikalau nyato. Apa tak? Bihi dengan dia, dengan jauh hari ilmi tu. Dengan permata harga mahal daripada ilmu. Nyata. Jawab dia ai azharu. Azharu ilmu sirri. Jawab dia kita ilmu sirri itu kita nyata mah. Laki lali anta min man ya'budu alwasana. Nascaya dikata. Lakilah nascaya dikata li. Bagiku saat itu anta bermula engkau. Min man daripada mereka ya'budu yang beribadat yang berhamba lah. Ya'budu ni makna kata apa? Doanya. Wa inna ma khassaha bidzikri duna ghairiha minal ma'budati kan nari wal kawakibi. Yana ma'budatu arabi. Kalau cari-cari tempat-tempat ni. Habis dah? Lakilah tengok atas. Lakilah nascaya dikatakan bagi li bagi aku tu anta bermula engkau minman daripada mereka yang budu yang dapat beribadat lah man ataupun yang dapat sembah itulah yang budu sana sembah itu juga takdir lakuan tu sembah nampak tak sembah nak sembah ada Allah lah dapat sembah lah dapat beribadat lah man tu alwasana akan kalau alwasana ni makna berhala. Alwasana ni berhala. Kalau walastahalla rijalul muslimuna dami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasan. Walastahalla baca wisuk dah tak kita ya. Walastahalla baca syair. Dam hala bunuh. Walastahalla dam hala bunuh. Tak mana mula dalam mati apa? Alwasana tu makna berhala. Walastahalla dam hala bunuh. Rijalun. Mahala bunuh lah oleh segala orang lelaki muslimuna orang Islam. Dami akan darah. Dami akan darah. Yang murak juga ni dia kata orang ni jadi murtad dah ni. Dan maka boleh bunuh dah. Ini orang hak jawab sini ni. Orang awam kata. Murak itu. Murak sini orang awam kata. Orang awam kalau tak ada pahal lagi. Tak ada pahal lagi. Kama kutilu mansura. Jawab Allah. Habis dah. Maksudnya gini. Maksudnya kena kepada orang awal. Dia kata seperti nak misalnya murtad tu. Habis dia kata walastahalla rijalul muslimuna dami. Mahala bunuh lah. Dia panggil apa? Oleh segala lelaki mana lelaki muslimun lelaki orang Islam dami akan darah. Dah. Lepas tu muraknya yakni dia kata dia kata orang ni jadi murtad dah dia murak kita. Nampak tak? Dia kata orang ni jadi murtad dah. Murtad dah maka boleh dah. Dia hukum maka boleh bunuh. Tu orang awam dia hukum. Dah. Jadi nak kita syaduk lah tu. Ya rauna tengoklah tu. Tengok dululah tengok. Tengok besok lah syair ada sub gitu. Ya rauna akbaha ma ya'tunahu hasanah. Ya rauna nampaklah mereka itu rijal muslimuna. Akbaha akan keji. Dia akan keji. Ma ya'tuna barang.
Barang mana ya'tunahu yang mendatanglah oleh mereka itu akan hasanah akan kebaikan. Kalau ada dalam bawah pula tolong. Kena. Dia kata nak. Dia katanya bunuh tu. Dia kata bunuh itu elok. Bunuh tu molek hasanah. Atau murah itulah. Yang ni dia kata bunuh itu elok. Bunuh itu molek. Ini orang awam tak faham. Tak faham dengan laik, dengan hukum. Hukum syariat. Tanda itu. Habis dah dia payah kok. Dia dah dia syi'ir dah. Dah boleh baca sikit-sikit ni sebab tanda ni. Tanda-tanda maksud. Tak dah. Ha? Hak mana tu nak? Hak. Jarauna tu yakni dia kata bunuh itu elok. Ini orang awam hak tak faham laik dengan hukum syariat. Ada situ. Kita nak tanda tu tak tanda siap ke? Syi'ir ni payah sikit kah? Duk tengok naik bawah ni. Ada apa lah? Waqtadatil halu inda zawiddini hum asyrafu khalqillahi ta'ala an-nazara ila kafati khalqillahi ta'ala bi'ainir rahmati wa tarkil mumarati fabtahaltu ila man biyadihi al-khalqu wal amru an yuwaffiqani litasnifi kitabin yaqamu alaihi al-ijmu'u wa yahsulu bi qira'atihi al-intifa'u bika wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab wa sarah kau barang yang datang barang yang nak datang lah oleh mereka itu. Ayat ni ma tu kena ada bunuh. Ma tu kena ada bunuh. Ya tu nahu yang nak datang, yang sentiasa nak datang lah oleh mereka itu. Weh, akan mah hasanah ya atau dia kata molek. Nak datang bunuh dia kata molek. Apa tu? Wal apa ni? Walastahalla tu mahalla bunuh, halal. Apa dah? Apa itu lah? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kita baca surah